Petroleum Sarawak Berhad atau Petros melangkah ke fasa baharu pembangunan ekonomi hijau dengan membangunkan hub rendah karbon Kuching, satu projek strategik yang berpotensi menarik sehingga $7 bilion pelaburan dalam tempoh 10 tahun. Kerjasama ini dimeterai melalui perjanjian rangka kerja antara Petros dan China Jiangsu International Economic and Technical Cooperation Group (CGI). Selain itu, Petros turut menandatangani memorandum persefahaman dengan 7 syarikat utama China dalam sektor ekonomi hijau pada majlis yang berlangsung di Nanjing baru-baru ini. Majlis tersebut disaksikan oleh Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, hub rendah karbon Kuching direka khusus untuk menarik industri yang memerlukan penyelesaian tenaga hijau dan rendah karbon, satu kelebihan kompetitif yang semakin dicari oleh pemain global. Menurut Abang Johari, kekuatan Sarawak dalam gas asli, sumber air, tenaga hidro boleh diperbaharui serta potensi penyimpanan karbon menjadikan negeri itu destinasi ideal untuk industri yang memerlukan produk rendah karbon, khususnya bagi pasaran ASEAN dan Asia Timur. Dengan pembangunan KLCH, Sarawak bukan sahaja memperkukuh kedudukannya sebagai peneraju tenaga bersih di rantau ini, malah membuka ruang besar kepada pelaburan hijau bernilai berbilion dolar. Hub ini dijangka menjadi pemangkin utama transformasi ekonomi rendah karbon di Malaysia.